first mula-mula saya dapat offer daripada our bosses kita kan, Mr. Johnny Tan. And then ada offer daripada di mana saya diberi tugasan untuk menjadi duta dalam produk potato stick ni. Lepas tu tanya manager saya kan, ini produk daripada mana? Daripada our company besar, betul, company sangat besar lah. And then ada juga Era Fazira pernah ada juga include dalam sebahagian daripada keluarga Kokado juga, tapi dia lebih dia kepada produk yang jelly tu. Apa nama tu? Konjac jelly. Yes, Era Fazira. Time tu memang viral, tengah viral kat TikTok semua kan. Jadi untuk this produk saya dapat potato stick pun saya sangat bersyukur sebab benda surprising jugalah, sebab di mana benda dia dah hampir setahun lebih dah saya dapat tapi tak launching lagi. Saya pelik kenapa tak launching. Rupanya benda ni dititik beratkan pasal QC sebab benda makanan kan. Ini nak bagi orang makan sebagainya, dan saya pun dapat try di mana bila dah siap bagi anak buah makan, memang budak-budak suka benda ni. Saya terkejut macam dia relax saya cakap dengan anak buah, saya cakap dia kasih sikit kan. And then dia pun makan, selera semua. Ada satu lagi juga surprise saya di mana bos ada buat surprise. Dia sambung lagi saya untuk masa jangka panjang bersama Kokado, di mana dia keluarkan satu lagi produk iaitu jelly juga. Dia macam adalah konjac jelly tapi dia lain sikit, dia khas saja, dia di mana dia pearl punya produk. And then itulah surprise saya. Bos memang saya lah, saya sayang bos juga kan. So itu humble-nya bos kita. And then saya tak sabar untuk nak bekerjasama, kau teruskanlah benda ni sebab hari ni starting kita untuk bersama-sama dengan Kokado dan tengok macam mana pergi dia. Dan paling best sekali dia keluar dekat beberapa pasaran lah, dekat supermarket, dekat market yang besar-besar juga. Dia our kata the brand punya market jugalah. Pastinya jadual semakin sibuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di mana lepas saya keluar daripada gua ni so ada rezeki masuk lah. Alhamdulillah, saya rasa macam surprise juga untuk saya atas doa semua jugalah, especially doa daripada keluarga Kai Bahan Paya, keluarga saya sendiri kan. So rezeki lah untuk saya dan juga keluarga saya. Dengan cerita Kai hampir putus asa katanya nak Itu tak apa, tu benda lama. nak duduk dekat Perlis lah. Tak nak duduk KL. Tak adalah, itu benda itu time tu yalah saya baru kehilangan ibu bapa saya. Time tu memang siapa yang rasa saja yang merasakannya, perasaan kosong sebagainya, tapi tak apa, benda tu dah lepas. Sekarang kita nak looking forward ke depan yang apa yang saya perlu pikul sekarang ini. Siapa sumber kekuatan sekarang? Semua orang yang mendoakan saya, especially keluarga saya. Saya rasa best lah sebab sekarang ni saya pun dapat family baru daripada Kokado. Sebab dia orang main supporting. Saya terkejut, surprise juga dekat dalam tu sangat ramai. Dan saya tanya siapa dia kan. Tengok mana KBE dekat satu table ni. Yang lain semua family Kokado yang hadir pada ini sangat-sangat supporting, dan saya rasa macam berbesar hati lah untuk nak kata, and excited juga untuk nak sama-sama gerakkan our new brand daripada Kokado ni. Single terbaru boleh ceritakan sedikit? Yes, single terbaru yang berjudul Kalau Bukan Aku dah ada dekat semua digital platform. Dan lagu ni ciptaan daripada Farouk. Dan lagu ni susah. Tak susah lah, senang je. Tadi semua suara tak ada je. Abang ni lagu ni senang je. Tak, lagu ni dia memainkan penuh dengan emosi lah. Tapi nak menceritakan tu tak apa, kita lantak tepi tu. Aku tak nak fikir pada hari ni benda-benda yang tu kan. And then benda yang saya boleh cakap, benda ni adalah lagu tentang pasal toksik dalam perhubungan. Itu je. Tapi tak apalah, untuk yang mengalami situasi dalam lirik lagu ni boleh dengar dan mendalami kisahnya sendiri. Saya nak cerita lebih tak boleh sebab ada kait dengan orang-orang jugalah. So benda ni nak tahu lebih lagi boleh dengar, hayati lagu lirik dia, memang sangat toksik lah. Boleh perkenalkan diri? Saya Johnny Tan daripada Happy Alliance. Boleh ceritakan sedikit kenapa sebab Kokado memilih Kai Bahar sebagai duta? Okey, Kokado kita memilih Kai Bahar sebab memang image Kai Bahar ini bagus, berdisiplin, aura dia tinggi. So dia amat sesuai dengan kita punya brand Kokado ini, terutama macam produk seperti potato stick ini. Dia digemari oleh remaja dengan lapisan itu rakyat yang umur dia berlainan. So dia punya image memang bersesuai lah untuk produk kita ini. Boleh ceritakan sedikit tentang produk Kokado ni? Kokado di Malaysia ini satu brand yang baru, dikeluarkan oleh Happy Alliance pada tahun ini. Brand ini kita sekarang baru saja launch 2 item. Satu ialah potato stick, yang kedua ialah popping pearl. Kedua-dua produk ini ialah berasal daripada bahan benda yang asli.
tanpa terutama yang untuk popping pearl itu dia tanpa pengawet, tanpa colouring. Dia semua natural, produk natural. Produk yang mana satu yang mewakili Kai Bahar? Kedua-duanya. Kai Bahar dia mewakili brand Coco Cado. Ya. Okey, itu saja. Thank you so much. Terima kasih.